الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا رحل الصديق عن الدار في صحبة خير الأبرار رحل الصديق عن الدار في صحبة خير الأبرار صلوات الله تباركه صلوات الله تباركه ملأ الدنيا بالأنوار الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا الله تكفل يحميه وعلي أصبح يفديه الله. Saya Maya binti Yusri selaku wartawan T-On Channel ingin menanyakan beberapa soalan kepada Ustazah Nuraini. Baiklah Ustazah, apakah perasaan Ustazah mengenai penganjuran majlis iftar jamaah ini? Saya rasa amat bertuah kerana boleh berada pada hari ini di sekolah yang ke-6 saya selama berkhidmat dan saya gembira dengan majlis ini walaupun dia jauh berbeza dengan sekolah yang sebelum ini. Ini satu pengalaman yang baru. Seterusnya saya bersama Ustazah Azhani. Ustazah, apakah aktiviti yang dijalankan sepanjang majlis ini dan bagaimana ia memberi manfaat kepada warga TDS ini? Aktiviti yang dijalankan pada hari ini ialah yang pertama kita ada majlis berbuka puasa, kemudian sesi tazkirah, solat hajat, solat maghrib, dan selepas itu kita akan ada solat tarawih. Jadi sebab kita bulan Ramadan ni, jadi kita akan solat tarawih. Jadi manfaatnya, manfaatnya ialah kita memberi pendedahan kepada pelajar bagaimana untuk kita menghayati bulan Ramadan yang sebenarnya dan kita dapat mengeratkan silaturahim. Adakah pihak sekolah bercadang untuk menjadikan majlis iftar jamaah ini sebagai acara tahunan? InsyaAllah program iftar jemaah ini akan kita laksanakan pada setiap tahun dan sasaran kita, fokus kita untuk murid-murid tingkatan 5 kerana mereka akan menghadapi SPM pada setiap tahun. Jadi hasrat kita supaya mereka ini mengetahui bahawa pihak sekolah menghargai mereka, fokus terhadap mereka untuk menghadapi pelaksanaan SPM. Jadi apa saja program yang kita laksanakan di sekolah, kalau boleh kita melibatkan murid-murid tingkatan 5 ini. Okay, sekarang saya bersama Amsyar Hafiz dari kelas 5 STEM. Baiklah Amsyar, saya ingin tanya beberapa soalan lah. Bagaimana perasaan anda dapat berbuka bersama-sama dengan rakan-rakan, guru-guru dalam suasana yang sangat meriah seperti ini? Okey, bagi pendapat saya rasa sangat gembira dan bersyukur kerana dapat berbuka puasa bersama dengan rakan-rakan serta guru. Iftar jamaah ini bukan sahaja dapat berkumpul, sekaligus dapat mendapatkan hubungan sama guru dan warga sekolah. Saya bersama Putri Sofia Arina dari kelas 5 STEM dan Intan Nazihah dari kelas 5 STEM. Baiklah, pada pendapat anda, adakah program ini membuatkan anda lebih memahami nilai kebersamaan dan tolong-menolong? Ya, bagi saya sangat setuju kerana program ini dapat memberikan nilai kebersamaan dan tolong-menolong. Kerana bagi untuk melancarkan program ini, kita perlukan kerjasama yang sangat baik antara guru maupun pelajar. Dengan itu, program ini dapat berjalan dengan lancar dan teratur. Oh, pendapat kau? Saya rasa saya juga bersetuju dengan pendapat Intan dan juga soalan tadi. Kerana bagi saya tanpa sikap tolong-menolong tu kita tak dapat menjalankan program kita ini dengan lancar. Sebagai contoh, kita tadi solat tarawih, kita perlukan orang untuk bentangkan tikar solat dan juga susunan-susunan meja di sini. Perlukan kerjasama antara guru dan juga murid untuk melaksanakan majlis ni dengan jayanya. Seterusnya saya bersama Akmal dari kelas 5 STEM dan juga Izzul dari kelas 5 SM. Baiklah, saya ingin tanya beberapa soalan kepada anda.
pada pendapat anda, apa perkara yang paling menarik tentang iftar jema'i yang telah berlangsung di sekolah kita ni? Pada pendapat saya lah, pada pendapat saya ni iftar jami'i ni jama'i ke jami'i lah tak lah. Dia lebih kurang macam banyak jugalah kelebihan dia, macam kita boleh dapat kawan-kawan, kita boleh rapatkan cara dengan cikgu, kita boleh ambil gambar cikgu apa semua. Lepas tu kita boleh kadang-kadang kita boleh macam mana nak cakap, dia macam kita boleh mengenal satu sama lain lah. Bagi pendapat saya pula, saya merasakan yang iftar jama'i ini dia merapatkan hubungan silaturahim antara kawan-kawan. Dia juga dapat memberi saya pengalaman untuk berbuka bersama kawan-kawan dan rakan-rakan serta guru-guru yang berada di sini. Okey, seterusnya saya bersama Fatin daripada 5BS1 dan Aina dari kelas 5AK2. Baiklah, apa perkara yang paling menarik tentang iftar jema'i yang telah diadakan pada hari ini? Yang berlangsung tadi lah. Yang berlangsung tadi. Bagi saya yang menarik yang telah kita buat tadi adalah tarawih tadi, berjemaah ramai. Itu dalam 1 tahun, hari sekali je yang buat. Itu saya rasa sangat menarik lah. Bagi saya lah. Sebab dah nanti dah tahun depan dah tak ada. Tak tahu sebelum pun dah tak ada. بسر القوم الأشرار وبسر القوم الأشرار بنت الصديق توافيه بنت الصديق توافيه الهجرة رحلة هادي